Sekarang ni saya berada di salah sebuah gerbang usang di kawasan Kampung Wak Hassan. Ramai yang mengamalkan ilmu-ilmu hitam ataupun mereka yang ada pendamping, yang ada saka. Bila mereka dah tak mahu lagi akan perkara-perkara itu, mereka akan buang di tempat ini. Jadi salah satu cerita yang saya kerap dengar berkenaan dengan gerbang ni, selalu mengatakan bahawa mereka akan ternampak makhluk yang berbungkus di sini. Saya pernah, beberapa tahun yang lepas, saya pernah ke sini bersama dengan beberapa orang saudara saya untuk adventure, untuk explore. Saya tak ada kasyaf, saya tak boleh melihat, tapi pada kebiasaannya saya boleh merasa. Dan pada malam tu, bila kita matikan semua lampu, hanya ada 3 ataupun 4 orang yang berdiri di gerbang ni, kita dapat merasakan sesuatu. Tim-tim paranormal ni akan nampak adalah makhluk yang berbungkus putih. Jadi saya nak tanya para penonton, pernah tak anda mendengar ataupun ada pengalaman sendiri di gerbang usang ni? Boleh kirimkan ke mj12@mediacorp.com.sg ataupun anda boleh DM saya di IG @faranwar_.